Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, semua dah makan? Dah. Semua sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, hari ni kamu semua boleh teka tak kita nak baca apa? Haiwan. Kenapa ada haiwan? Ada haiwan. Tapi kita nak baca apa pasal haiwan? Tak tahu. Bunyi. Bunyi. Okay, betul. Kita nak tengok video. Kita main teka-teka bunyi haiwan nak? Boleh. Okay. Bunyi apa Bunyi tu? Wafi. Wafi suka buat cikgu. Wafi pandai buat, cikgu. Wafi pandai buat. Okay, Wafi buat. Cuba buat. Bunyi kucing. Wow. Sama lah cikgu. Kucing gatal, Mana cikgu. kucing tu? Tak nampak mana kucing. Ni kucing gatal. Wah, hebat. gatal? Kucing gatal. Okey, seterusnya. Kita tengok. Okey, betul. Kucing. Okey, seterusnya. Combi. Seperti awak Kucing Dia jiran. Kawan awak sekali Saya dah tahu rumah dia. Jiran di jiran. Okey, seterusnya. Bunyi macam apa tu? Dikerik. Gerik. Dia macam bunyi alat muzik tu. Tak. Alat muzik. Cuba dengar balik. Ular. Ular. Betul? Bunyi kelawar. Dia tak tahu. Takkan bunyi katak? Ni kata. Katak orang lah. Mari kita tengok jawapan dia. Ular. Ular. Ni macam mana dah? Bukan bunyi ular. Cikgu bukan bunyi ular. Ada banyak jenis bunyi ular. Okey, macam mana bunyi ular Afi? Okey, bunyi ular Mimi. Bunyi ular Farkan. Wow, semua hebat. Okey, seterusnya. Cikgu Lodi. Maaflah, internet slow. Harimau. Harimau. Harimau cikgu. Okey. Cuba buat bunyi harimau. Rawr. Okey, betul. Seterusnya. Loading. Sekejap Ayam. Ayam. Bunyi Itik. ayam. Ayam. Itik. Dia bunyi. Papa lah tuan. Kuek-kuek. Ayam. Okey, tengok bunyi ayam apa? Ayam. Ayam. Ayam ni ayam jantan ke? Ayam betina. Lembu lah mirip. Rainbow ayam jantan. Ayam jantan. Ayam betina. Okey. Si rainbow. Ayam. Ayam. Ini ayam apa? Jantan. Ayam jantan. Okey, tengok beza ayam jantan dan ayam betina. Ayam jantan dia ada banyak ni. Apa tu cikgu? Baru Bukan. Dia ada apa? Badan dia ni lebih halus. Besar. Dia lebih halus, dia lebih kurus. Ekor dia lebih besar. Kalau yang tadi kan macam ni. Ni lebih kurus. Lepas tu kaki dia lebih panjang sikit. Ekor Cikgu dia ada taji. panjang. Cikgu dia ada taji. Dia ada taji. Pandai je Tapi kamu. cikgu kalau ayam yang gaduh tu dia sadar. Dia nanti dia tak gigi ni. Oh, taji. Kena berlatih. Jelas sekali. Sheep. Kambing. Kambing. Biri-biri. Akhir makan kecil. Betul. Kambing ke biri-biri? Kambing biri-biri sama je. Biri-biri. Kambing. Kambing ada tanduk. Kambing tanduk. Biri-biri Biri pun berbulu. kambing. Biri ada bulu Bulu. tebal. Kambing pun Betul. biri-biri. Biri-biri pun kambing. Alah. Alah. Kambing busuk. Biri-biri Kambing pun biri-biri busuk. bagi biri-biri. Kurang busuk. Cikgu dah mandikan biri-biri. Jangan. Tak apa. Wafi kerja mandikan biri-biri. Tak apa. Memang betul. Kambing dengan biri-biri tu berbeza. Tapi dua-duanya duduk dekat ladang juga. Dua-duanya Dua-duanya spesies kambing busuk. dan cikgu. Okey.
Okey, semua sini tahu tak apa korang semua kamu semua makan ni tak? Makan. Makan apa ni? Telur. Telur. Okey, kamu tahu tak haiwan mana yang bertelur? Itik. Saya biasa makan telur ayam, cikgu. Ayam. Saya makan telur burung puyuh. Turun burung puyuh. Lepas tu kita ni, kalau kita lahir macam mana? Beranak. Wah, pandainya. Saya mengandung. Beranak, mengandung. Okey. Jadi dekat depan cikgu ni ada haiwan. Kita ada harimau. Harimau? Harimau. Ini harimau apa yang tu? Ini harimau. Itu Bintang. Yes, haiwan bintang. Ini harimau Malaya. Ni harimau belang lah. Ya, harimau belang. Kalau Malaya dah warna putih. Ha? Dia adik-beradik ke? Ini dia macam ada corak polkadot. Bintik-bintik. Ni belang-belang. Nampak tak belang-belang ni? Nampak? Okey. Macam zebra. Macam zebra, betul. Yang ni, siapa kenal ni? Ipo. Hippopotamus. Ini. Ataupun kita Wafi. panggil badak Air. Badak sumbu dia ada Tanduk. tanduk macam ni. Badak dia boleh sodor macam ni. Ha. Okey, yang ni semua kenal. Itik. Okey, dia ada anak. Cikgu bawa dia ada anak. Cikgu, anda ada comel. Ini? Ayam. Okey, cikgu tahu Awak tak punya ini? ular. Awak punya ular. Okey, dah sekali semua tahu kan apa? Ulas. Ular. Okey. Letak balik. Belik Wafi lah. Wafi letak balik. Kita main ni. Mimi, Guna. jangan. Kita nak main. Cikgu beli kat mana? Kita beli dekat Eko je. Nak beli juga. Okay, nanti kau beli dengan Tahu rumah saya yang ada kecil-kecil tu. Okey. Pasal tangkap ikan. Cikgu belakang sikit. Alah, tak banyak. Ini sini. 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 Okey. Ha? Okey, sini cikgu ada bakul untuk Beranak. beranak. Nak. Okay, yang ni bertelur. Telur. Bukan habis. Bertelur. Okey, good job. Beranak. Okey, cikgu nak kamu semua masukkan haiwan yang beranak ataupun bertelur Cikgu tak bagi tahu lagi. dalam Sabar dulu. bakul yang Sabarlah Sabar, Wafi. Wafi. Okey, kalau siapa yang sentuh mainan ni, cikgu tak bagi main. Okey. Okay, nanti kamu letak haiwan yang beranak ataupun bertelur dalam bakul yang betul. Kalau betul, cikgu bagi hadiah nanti. Okey, kita mulakan dengan Wafi. Okey, kamu ambil satu haiwan, masukkan dalam bakul yang betul. Yang ni bertelur, yang ni beranak. Satu je. Next. Okey, betul. Mimi? Beranak. Cikgu tak buat. Tak apa, boleh muatkan je. Okey. Saya nak ayam. Ayam. Betul. Bertelur. Okey, betul. Okay, next. Betul ke ular beranak? Betul. Sebab saya tengok TikTok ada ular tu beranak. Okey, ular ni bertelur. Ya, ular ada telur. Ada tak ada macam mana? Tengok TikTok. Macam mana dia nak lahirkan anak? Kita tengok TikTok dia keluar. Untuk dia kecil. Dia keluar. Anak dia keluar. Dia telur lah. Kita makan nasi. Ini ular bertelur. Okey, ular bertelur jadi letak dalam bakul ini bertelur. Okey, next. Mimi. Okey, ini haiwan bintang. Haiwan bintang ni bertelur tak? Haiwan bintang cikgu. Harimau. Dia bertelur. Harimau bintang. Dia bertelur kat belakang ni. Ah. Sepanjang umur hidup cikgu dah tak pernah tengok lagi harimau bertelur. Jadi telur lah cikgu. Ada ya? Awak dah makan ni? Taklah. Makan tengah tengok. Cikgu dia bukan ada telur. Ada. Dia Betul dia. bontot. Mana ada? Okey. Kalau nak bezakan dia jantan macam mana cikgu tahu dia jantan? Kita tengah cakap pasal betul Beranak. kamu dah masuk benda lain dah tu. Eh, Cikgu tak, telur jatuh, tak cikgu. apalah, Mimi tak nak main. Mimi nak cakap pasal benda lain. Cikgu Wafi. Okey, tak apa, kita bagi start ni ya. Tuan dulu lah, Tuan. Okey, mana yang Harimau. betul atau beranak? Harimau dia beranak. Dia beranak, betul. Sebab dia macam kucing.
Betul tak cikgu? Harimau. Ya, yang ni? Yang ni? Cikgu tadi kan dah Tak. masuk. Okey dah. Yang ni? Beranar. Okey, betul. Jadi, hipopotamus iaitu badan air beranak. 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 Okey, harimau. Beranak. Harimau. Harimau bintang. Beranak. Ayam. Bertelur. Ular. Bertelur. Itik. Bertelur. Okey, semua dah pandai dah. Tepuk tangan. Apa? Ha? Apa ni? Ha? Cikgu Costa. Okey, nanti kita pasangkan. Nak masuk tanya sekarang. Awak tanya apa tadi dulu sebelum tu? Awak tanya apa? Bahasa Inggeris apa cikgu? Hippopotamus. Kalau pada tu, Rhinoceros. Rhinoceros. Okey, Cikgu dia cakap dia kau kendal cikgu. kita dah habis untuk sesi pertama, pergi sesi kedua. Yang awak lagi tak nak? Okey, boleh pergi.